dan selamat datang ke video Akif Gaming Channel lagi ya. So hari ni saya akan bermain game Roblox TSB ya, Roblox The Strongest Battleground. So hari ni kenapa saya nak main game ni, macam korang tengok titel. So hari ni The Strongest Battleground upgrade. Iya guys, The Strongest Battleground update. Ya, korang mesti tak tahu kan. So sebelum saya nak try update je, jom like, subscribe, komen Akif Gaming Channel. Dan hari ni saya akan bermain game bersama Aish. Cakap hai. Saya mana call dia. Okey, jap. So saya rasa saya nak call dia. Jap ya. Okey, so jom kita mula dan persembahkan AISY. Aish. Yes, cakap hai Aish. So saya akan bermain game bersama Aish. Kita dah mula video lah Aish. Cakap hai kepada semua orang. Cakap hai dengan semua orang. So tak apalah, biarkan je lah Aish tu. Tak apa, jom kita mulakan. TSB ya. Disconnected. Okay, so sementara Aish tu dia disconnected, nak join balik, kita start dulu. Okay, so sebenarnya saya pun tak tahu TSB ni dia start bila, update bila. Jom saya try. Oh dia update hari ni guys. Saya dah agak dah, dia mesti update hari ni guys. So kita buat proxy dia dulu. Ya. Aduh, sekarang dah je. Okay, so jom kita mula dulu. So sebenarnya guys, sebenarnya TSB ni dia tak ada hero baru, dia semua update hero tu ya. So kalau korang tahu, hero yang terupdate tu adalah Goro ya, hero hunter ya. Ni. Tapi ada update dia macam ni. Kita pertama korang pergi ni ambil hero hunter, korang tekan cahaya ni. Lepas tu bawah tu ada monster form. So korang tekan monster form tu, lepas tu dan korang dah bertukar jadi hero baru dia ya. Move barulah daripada hero hunter. So jom kita test skill pertama, kedua dan ketiga. So dia ada skill 1, 2, 3 ya. Jom. Pertama kita try M1. M1 dia sama guys. Okay, sekarang kita try dash sama. Okay. So next kita akan cuba okay, ni sama. Okay, saya ingat lain ni. Okay, so kita try wall combo. Cepatlah. Mentang-mentang saya tak dapat server, bapak saya pun tak sempat lagi. Saya pun untuk giveaway. Patutnya saya buat Ahad minggu depan. Tak kena. Adalah. Nanti kita wall combo ya. So okay, skill pertama dia. Okay, kita try. Let's go. Doom dive ya. Bismillah. Macam tu guys. Ya, saya dah pernah try dah sebenarnya. So
Dia kena use twice tau. Korang kena tekan 2 kali. So jom kita try 2 kali. Let's go. Bismillah. Let's go. Wow. Hebat tu guys. Skill pertama dia boleh gerak. Hebat tu. Okay, so skill pertama dia macam tu korang nampak tadi. Skill kedua ni korang kena jauh sikit. Tu sebab dia lari guys. Macam tu. Betul. Hebat tak guys? Okay, saya ulang lagi skill pertama dia. Bismillah. Whoop. Headshot. Dia macam backflip tau. Ni skill ketiga dia. Okay, hammer heal Let's go. Wow. Macam tu. Bawah dia ada varian. Varian tu saya tak tahu lah. Tapi kena dekat-dekat tau. Kalau korang jauh je tak tu. Okay, korang, saya ulang lagi skill 2 lah. Macam tu. Down. Skill ketiga dia. Dia guys. Dan bila kita tumbuk, dia macam ada aura warna merah. Mana ada? Dia bukan lagi warna biru dah. Sekejap, saya nak try and ganda. Alamak, tak kena. Tak boleh macam ni. Okay, next kita akan guna ulti dia. Ulti dia mesti korang bingung kan. Okay. Kita collect dulu dia punya ulti So let's go lah. Ni saya nak try buat combo. Sebab saya rasa saya adalah combo sikit. Okay. So ni okay, lepas tu ni terus kedua dia macam tu. Dia sambung skill 1 sambung ke skill 3, skill 3 sambung ke skill 2. Satu lah. Kalau korang nak try boleh lah. So saya akan stop sini dulu sebab saya nak dapat ulti ya. Okay, let's go. Okay guys, kita dah dapat ulti. Ni dia punya ulti limit breaker. So ni kita kena guna skill cooldown kita. Tapi kita kena cooldown ke dia. Korang tengok je. Kita guna je. Betul macam ni. Okay, betul macam ni. Okay, so 1, 2, 3 ulti. Dia macam tu. Dia macam tak cooldown lagi lah. Macam tu kan cooldown kan. Kita nak cepat-cepat guna ulti. Lepas tu kita guna ulti dia, ada balik skill dia. Macam tu lah guys. Okay, so saya dah pandai dah pakai benda ni. Kita try dalam public server. Okay, public server. Okay, so jom kita terus pergi ke public server. Okay, let's go. Okay, so kita dah ada dekat public server guys. Okay, so jom kita cari mangsa guna kita punya skill baru kita, move baru kita. Let's go. Sebenarnya banyak lagi yang aku tu. Yang baju hijau tu guna skill baru ni. Ni like user ni pun guna skill baru dia. Adalah yang tak guna. Saya rasa ada yang tak guna juga. Saya rasa tu lah. Ada yang tak pandai. Guys, sabar lah. Dia tahu. Jaga. Korang. Ashkul. Sorry kalau bising tadi. Ashkul. Qayus saya Aish. Okay guys. Dah lepas. Ada masuk video guys. Yang ini guys saja. Kita cari mangsa. Ni siapa pula ni? Robot apa pula ni? Benda tu. Benda ni. Siapa tu? Jangan.
Benda tu kan burung. Ada je guys. So saya tak tahu. Sebenarnya ini adalah ulti daripada hero baru, iaitu nama dia siapa? Prodigy. Okay. Tu dia punya ulti. Robot lah. Sekarang dia dapat ulti. Bagus. Syabas. Kita try lawan GMK Frame. Sebelum kita nak lawan, kita kena tengok kill dulu guys. Kalau tak kita tu, tapi biasa dia pro. Jangan percaya guys. Jangan percaya dengan orang noob guys. Kerana orang noob itu akan jadi pro guys. So jangan ya. Jangan percaya. Okay, let's go. Kalau nak tahu orang noob tu, kita kena tengok dia punya skill guys. Saya nak target ini. Yang key-frame ni cari hal pula shadow ni guna. Janganlah ai jangan. Jom kita B1. Saya nak buat combo untuk awal. Jom. 1, 2, 3. B1. Let's go. Start. Allah. Tak payah private server. Tak payah. Sebenarnya ni saya nak buat video, nak test kuasa ni tu, kita kena buat public server lah. Tak boleh private server. Tak boleh. Tak apa, buy order. Boleh buat shadow. Dari dulu ya Aish. Kita akan lock seorang. Reverse lah ni. Aduh, cepatlah. Itu ada jondo tu. Effective. Nak guna siapa? Nak diwan siapa? Boleh siapa? Please lah. Seorang siapa nak diwan? Oh ni, Ashley. Oh, hang masih nak diwan. Okay, let's go. Start. Let's go. B1, Aish. Oh, screen rosak. Mana tahu. Okay guys, kita dapat kill Aish. Okay, kita kena cari kill lagi guys. Kita tak boleh, kita kena lamakan video ni. Tapi taklah sama. Di MK Frame ni macam tumbuk dia sekejap. Sorry bang. Kita try guna skill 2. Kita dapat kat siapa? Kalau kita dapat kat orang mana, maksudnya kita akan B1 dengan dia. Let's go. Oh, reverse. Kita dapat reverse guys. Okay, so jom B1. Oi, dia tu bagus. Alah, katanya kita nak buat wall combo. Macam saya salah orang je ni. Bro, gila dia guys. Tu. Oi, kena skill 2 dia guys. Dia hang nak sangat. Mama. Oh, combo dia sama je lah guys. Mama. Allah. Kita salah orang ni guys. Tak apa, kita masih boleh lawan. Tak, mati guys. Hui. Dia rasa abang ni mainkan lah guys. Yelah, kalau 100 kill takkan lah. Patutnya dia duit kan. Tak lah, saya pun tak tahu abang ni ke. Zaman sekarang memang suruh abang ni ke. Saya main sendiri je dapat kill. Ni, lagi main dekat mobile, dekat iPad. Boleh je tekan-tekan lah orang dekat PC guys. Tu target lagi guys. Saya dah menyesal. Macam nak
Hang nak target lagi ya. Mama dah duduk je lah kat atas tu. Duduk je lah. Duduk je lah. Duduk je. Please lah. Tak ada siapa ke nak lawan saya. Default tu dah. Saya nak lagi seorang. Lepas tu saya enter bila ni. Who want V1? Sini ni. Kata strongest. Kepala dia tinggi. Sekarang saya pula balas dendam hilang. Okay guys, so saya rasa itu saja video kali ni. Saya rasa dia hacking. Tak apa, nanti saya akan buat part 2 untuk cari mangsa. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye.